Nope. Wow. Ada Nur jere berjalan terus ikan nih Nur. Nah, mana pulau kita Nur? Wah, aku juga gojek tadi kita kau kayal terus ya. Iya. Berbalik lagi kita. Balik ya. Ya Allah, ya kemana pulih anak kita berjalan kemana? Area jam 3 malam balik-balik. Nah, mesti kemana pulih dia? Awas ya kau mendapat balik kaki. Ku tanya nih, mencak nakal cak mikir cak. Kemana ini kene? Tak balik-balik makan siang tak ada. Budak itu nak jadi apa budak itu? Bangkali main dengan anak roh, main dengan senur itulah barangkali budak itu tuh. Ringam aku deh ini kah? Kau sehari sekali ke anakku? Ya aku ikan ngurus anakmu, anakku lagi tak korosan kemana jalan nih, ada petang ikan, nak bertanya apa yang haram dia meroi gawe. Loh, anakku ceto main dengan anakmu tu lah. Anakku tu nakal gara-gara anakmu itulah kau tu. Kau tu masih nak memihak anakmu tu lah kau. Mak Eva, aku tak tahu anakmu tu berjalan kemana, sedangkan anakku lagi tak balik-balik, kamu tu nak tahu kemana boleh dia berjalan, ada petang. Oh, kemana jadi anakku itu roh? Ya Allah, tak nak kita cari lah. Mak Eva, aku kayak lagi metek cabai. Kau tu tunggu baik, kaget pernah ada petang dia balik suang tak dia lihat dia tak balik-balik, nak balik telah pernah ada malam. Roh, kau kolang pecah tak sayang dengan anak roh. Aku kena rasa nak mati lah susahnya roh. Kau tu dia anakku tu tu. Hati anakku tu elok roh. Kau Mak Eva nak ngatakan anakku tak bagus, anakmu itu kau tu. Pacak ngatakan uang baik. Hoi, anakmu tu memang jahat ni. Roh, Anakmu itu jahat tuh, selalu nak ngelakar anakku, dia anak papi kalau anakmu kak. anakmu yang lihat kelakaran anakmu tu kau ni. HP tak kata minyak mana HP anak tidak lah anakmu tuh. Anakku bagus HP kau nak dibeli karo HP. HP kan kelihatan itu. Aduh, itu sudah semain ngolah anakmu baik. Nah, ini nih minggu pertama Mak Ro nak main hutang sama aku. Kendaknya tuh ada di rumah bayi Mak Ro nih. Pacak dia main hutang dengan aku. Bacanya nyalakan aku, kalau anakmu itu tidak ada pajak. Anakmu ini tidak ada pajak. Gara-gara anakmu itu anakmu ini jadi Anakmu yang ada. Saya ini minggu pertama Mak Ro tuh main hutang ke aku. Hutang HP minggu tadi. Tahu kembali kagak dulu yang lagi utang tuh. Tahu kami dah berbalik kak. Apa kau jadi juri dulu? Aku tak tahu menau. Kalau mak aku berbala. Pokoknya berhutang aku. Iya, Maklis, ikan ni munyikan anakku nah. Tak balik-balik anakku ni. Makan yang kita ada. Pacak nyalakan putar lagi kamu. Memang ada ni yang memang ada ni. Memang ada ni. Enggak berdua, enggak penting lagi berbala terus mending aku berbala terus. Iya, teman lu. Tagih hutang ah. Tadi Nyalakan aku. Koi Mak Ipah, Mak Ro. Cak ini baik solusinya Coba Mak Ipah sama Mak Ro tu cari sama-sama anaknya tu di mana dia pergi tu. Nah, Mak Ipah tadi ngodak kau apa jemaah Lis tadi? Iya sudah man baik kita cari lah Pak. Kero. Nah, mana itu bayar kita tonton kayak gitu kayak gitu. Koi Mak Ro, tak ini sebelum pergi nyari anak tadi, bayar dulu utang aku tuh 200 seminggu. Perjanjian kan 200 seminggu. Oi Mak Lis, minggu itu aku lewat dulu Mak, ya aku pening kepalaku. Minggu depan mulai itu. Oh, Mak Ro, namun ada kewajiban Mbak itu bayar dulu, biar mati tak ada ngantuk. Kau nyumpah aku mati ngantuk. Kalau sudah anda kawin, mana lah nyumpah kau mati ngantuk. Aku. Nih Caca ada bujang aku dulu nih maraknya, kau jangan dulu nih. Nur, tapi Nur kau lah tua, aku masih muda. Dia pasti milih aku Nur kau Nur. Aku pacakku tampalnya ke permen. Kalah, elok aku Nur. Dia pasti milih aku. Kapan? Milih aku dia.
kau enggak. Tampang. Kurang nak ni lagi. Adik-adik, kamu nanya apa? Si kau mepet-mepet ke sini nih? Kak, aku nelfon kamu, aku suruh makku nak belaki, galak kamu naku. Tapi kak, senur tu lalai tu wo. Aku pernah selok. Pilih aku baik, umakku pasti agam kak. Kak. Bukan kamu nih, sekolah lah kelas berapa ya? Aku kak sekolah SD kelas 3, suruh makku belaki. Kak, aku kelas 2 kak, baru kak. No, berarti kamu masih halus-halus galau. Lah ada berpikir nak belaki. Gawat kamu kan? Tak apa-apa kak, ujung makku aku belaki lah agar aku pacak megang duit. Aku tuh kak musuh belaki tuh pacak umak tuh minta duit di kamu juga. Oh dek, kalau lagi kecil-kecil beken pikir kelas sekolah dulu. Masih panjang umur kamu tuh, masih kodak 6-7 tahun lagi. Kamu tuh baru nak mikir nak belaki. Mbak kari, mabuk kamu? Ngomong-ngomong, nak kemana kamu nih kak? Aku ikan lagi nunggu orang. Dari tadi tuh tunggu-tunggu, kan belum datang-datang. Nah tak tahu ikan kemana. Lama lah nunggu di sini kak. Kak ke rumah kami be kamu be tuh kak. Kaki dulu, kaki kamu masih halus. Ke rumah kami baik. Tak usah kaki nunggu orang datang kaki baru. Tunjuk ke umakku. Nah, masih tambah lagi. Rumah kami be kak. Ada lah umakku di rumah kak, be kak. Rumah kami baik. Jangan dulu. Uma, lihat mak ada rendang mak. Uma. Kita hari mak kak. Uma, itu rendanganku mak. Nah, kemana pulau mak kak? Sana kamu sana. Bukan itu. Ngaduk orang gila ya. Uma, ini ngambil pelinjanganku ambil pelinjanganku dia. Nah, boleh kau nangis sih kak ini. Ambil ini pelinjanganku mak. Kau tuh masih kecil kaget dulu nak belaki. Pergilah ini tuh dulu belaki. Kau kaget. Aku nak belaki juga mak. Elok lah pelinjangannya mak. Aku ada macam macam. Oi Nur, kamu ngene itu masih kecil. Tak usah ngomong nak laki-laki baik itu. Mak mau baik lagi belum laki. Nah, baik ini baik. Kalau senur nak belaki, ada bantuan dari Mak Lis, organ tunggal. Separuh bayi tapi. Kau ikan nih ya Mak Lis, ngojok ya anakku, anak masih kecil lah, anak terbaki. Menantu kamu mak, lihat mak. Anak kamu apa gini? Mak, ikut mak, menantu kamu mak nah. Oh cacam nak, alangkah cepat kau nak belaki nak. Ujuk kamu nang itu nih mak, mau aku belaki kamu pacak megang duit kayak gini. Oi uma sebenarnya aku lah dua anak bini. Anakku juga lah sebaya dengan dia kan nih. Jadi rasanya mustahil. Tak ada. Aku tak apa-apa mak ya belaki baik kari mak ya. Nak belaki, kau nak belaki, masih kecil kau nak belaki. Tak tanya dia boleh. Ini nak belaki mak. Pergilah ini belaki, dia betul. Oh ya nih, Nur. Madai kamu dua ini nak belaki masih kecil kamu berdua nih. Oi uma aku di sini bukan nak mencari bini. Sih lagi nak aku kancu no. Belum lah datang-datang hari ini. Aku yang kalau orang gila guys. Aduh, mimpi aku semalam. Kau kan ni oleh muka orang aku belaki lepas gitu. Kau lepas kan? Kamu Gimana kamu anak? Berjalan dulu Siko, setelah itu ngomong Beko. Nur. Lagi aku muter.
Oke, 1, 2, 3. Mana ini tadi? Balik-balik. Sudah 3. 3. 1, 2, tahan. 3. Roh, anakku itu main dengan anakmu dulu lah. Anak 3. Mak Eva. Everybody shake your baby.